ada dua situasi berbeza orang yang pergi haji menunaikan visa pelancong. Saya mention terus bang, visa pelancong. Ya. Dua situasi berbeza. Situasi turis visa. Visa ziarah, situasi pertama, dia memang daripada awal lagi, sebelum dia bayar duit lagi, dia dah tahu dah dia pergi haji dengan visa turis. So wajib dia akan diterangkan tentang kaedah nak pergi tunaikan haji dengan visa turis. Dan mungkin ada yang baru tahu, sebab benda ni kecoh baru-baru ni 2024, 2023. Tuan-tuan, visa turis nak pergi haji ni sebenarnya daripada sebelum PKP orang dah pergi dah. Kalau anda nak tahu, daripada sebelum PKP 2016, 2015 tu dah start dah. Dah ramai dah yang pergi sendiri. Orang ada duit, kumpul duit dengan tabung haji, bukan baru sekarang duitnya banyak. Sebelum PKP duit dah banyak. Dah ramai dah pergi visa turis. Cuma masa tu belum ada penguatkuasaan yang penuh oleh kerajaan Saudi yang menyebabkan siapa pergi dengan visa turis boleh je masuk kawasan Masyair. Nak pergi wukuf tak ada masalah. Sama, duduk seiring dengan orang-orang tabung haji pun boleh, asalkan ada duit. Namun selepas PKP dikuatkuasakan undang-undang yang baru oleh Saudi atas sebab yang utama, iaitu nak kontrol, nak kawal bilangan orang yang masuk. Nak kawal bilangan orang yang masuk sebab terlampau banyak sangat orang yang masuk dengan kaedah yang tak okey. Orang-orang visa turis ni buat hal tu buat hal ni, sebab tu dikawal. Sebab tu dikawal. So saya cakap tadi, situasi pertama, orang yang pergi memang dia dah tahu dah visa turis, dia dah tahu dah daripada awal lagi. Situasi yang kedua, dijanjikan visa mujamalah bang, dijanjikan visa petugas haji, dijanjikan visa kali ni kalau awak pergi haji dengan saya, alang-alang saya akan bagi pengurangan sedikit harga dengan syarat awak kena bertugas sekali bantu saya. Pun ada macam tu kan. Saya tak nak sebut mana-mana individu ataupun mana-mana organisasi, tapi wujud benda tu tuan-tuan. Itulah situasi kedua yang paling banyak, saya rasa yang paling saya nak tekankan hari ni, situasi kedua. Bersama dengan saudara Mukram lah, kita nak bongkarkan bersama-sama dalam Haraman Cover episod keempat.